Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mengadakan program kita sebentar saja lagi. Kepada semua yang berada di sini, sama-sama kita tap live, tap screen ya. Kalau untuk kita menjadikan insyaAllah menjadikan live kita ni sebagai satu yang FYP supaya dapat dilihat oleh lebih ramai orang lagi dan mudah untuk kita menyebarkan kepada semua yang berada di ruang TikTok pada ketika ini. Jam menunjukkan pukul 12 tengah hari pada ketika ini, 12.19 minit tengah hari pada ketika ini. InsyaAllah dalam 12 lebih kurang 5 minit lagi kita akan mulakan podcast kita pada hari ini, insyaAllah. Pada semua boleh tap love boleh tap screen untuk ramai lagi punya kita live lebih mudah untuk dijadikan sebagai FYP yang mudah untuk dapatkan itu semua ya. Kita boleh nak dapatkan 1,000 pun jadi, insyaAllah. Yang pada yang sudi untuk join program kita pada hari ini. Kita boleh mulakan program kita sebentar sahaja lagi, insyaAllah. So, kita akan berbincang untuk kita melihatlah tentang satu tajuk ataupun topik yang menarik. Kali ini 18 Ramadan 1447 Hijrah, bersamaan hari Ahad pada 8 hari bulan 3 2020. Kita insyaAllah akan berhari raya lebih kurang 12 hari saja lagi. Mungkin lagi 2 minggu sebelum kita beraya, insyaAllah kita akan bersama lagi, insyaAllah, sebelum kita berhari raya nanti ya. So yang pada semua boleh tag lah, boleh share sebagai ini. Semua masa sekarang menunjukkan pukul 12.22 minit insyaAllah. Di 3 minit lagi kita akan mulakan program kita, mulakan podcast kita sebentar sahaja lagi. Terima kasih yang baru join, terima kasih semua yang baru bersama-sama kita pada hari ini. Minta tolong ya semua, kalau boleh tolong subscribe love ya. Tolong ya semua, terima kasih sedikit love ya. Kita sama-sama menghadiri program kita, podcast Sembang pada hari ini, itu akrab dalam kecerdasan, insyaAllah. Alhamdulillah ada semua orang yang bersama kita, insyaAllah. Sekarang lagi 2 minit lagi sebelum kita memulakan program kita pada hari ini. Terima kasih baru
join. Alhamdulillah, ucapan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan marhaban bikum. Selamat datang bersenang-senanglah anda semua di sini. Kita nak berbincang tentang program yang sudah satu topik yang sesuai untuk kita dengarkan bersama, iaitu akrab dalam ketegasan atau akrab dalam tegas. Yang berdasarkan kita lihat di belakang saya pada ketika ini. Oh, yang baru join, yang baru masuk. Kita sama-sama kembali ya. Naikkan ni. Allah sini lagi kita mulakan program kita, insya-Allah. Isteri saya tentu bagi beliau. Kalau ada yang nak kita boleh pun tolong saya. Okey, insyaAllah akan mulakan program kita sebentar lagi. Baik, mulakan ya. Saya okey, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada semua yang ada di ruang live TikTok kita pada hari ini. Alhamdulillah, selamat datang diucapkan kepada semua. Podcast kita hari ini, podcast sesembang kita pada hari ini. Dan betul, hari ini kita nak sembang tentang satu tajuk yang sangat-sangat nampak ringkas, namun sebenarnya sangat penting untuk kita ketahui dalam kehidupan kita. Tajuk kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan, iaitu akrab dalam tegas. Seperti yang ada dekat belakang ya. Baik. Kadang-kadang orang berfikir, kalau kita tegas, kita jadi garang. Kalau kita akrab, kita jadi terlalu lembut. Padahal sebenarnya dua perkara ini boleh berjalan dengan seiring. Seorang pemimpin maupun sebagai seorang guru ataupun ibu bapa, bahkan kawan juga boleh menjadi akrab tetapi masih lagi bersikap dengan tegas. Apakah yang dimaksudkan dengan akrab di dalam ketegasan? So, kalau kita nak memahami tentang konsep akrab ataupun ketegasan ini, kita kena faham dulu tentang dua makna perkara ini. Pertamanya adalah akrab. Akrab bermaksud rapat, mesra, mudah didekati. Kalau dalam bahasa Arab, qoroba ataupun akrab boleh menjadi maksud sebagai saudara. Boleh membawa maksud kepada saudara, kawan ataupun yang dekat dengan kita. Manakala orang rasa selesa dengan kita, mereka tak takut untuk bercakap ataupun untuk berkongsi apa sahaja masalah dengan kita. Okay? Untuk berkongsi apa sahaja masalah yang mereka hadapi dengan kita. Ini yang dikatakan akrab. Yang kedua pula adalah ketegasan ataupun tegas. Iaitu prinsip yang jelas. Ada batas-batasnya. Serta tidak berkompromi dengan satu perkara yang salah. Masalah yang selalu berlaku apabila ada orang yang mula salah faham. Ada yang berfikir kalau nak disayangi, jangan terlalu tegas. Ada pula yang kata kalau mahu dihormati, kena jadi lebih keras.
Hakikatnya orang yang paling dihormati itu adalah orang yang tegas, tapi sebenarnya dia seorang yang berhati lembut. Cuba kita lihat dari contoh-contoh kehidupan kita. Kita ambil contoh dalam keluarga terutamanya. Kita lihat di sini ibu bapa yang terlalu berlembut. Kadang-kadang sehingga anak sendiri tidak mendengar kata. Atau kalau terlalu keras pula ibu bapa itu, anak menjadi terlalu takut. Mereka bukannya hormat, tapi mereka menjadi takut. Jadi apakah yang terbaik untuk mereka? Maka yang terbaik untuk mereka adalah yang boleh bergurau dengan anak-anak, tapi berkaitan dengan bab disiplin ataupun berkaitan dengan bab prinsip atau bab agama, maka ibu bapa perlu bersifat tegas ataupun bersifat tegas ataupun kita kata bersifat keras. Manakala guru di sekolah juga boleh kita jadikan sebagai contoh yang lain. Guru yang sangat disukai oleh pelajar, tapi bukannya pelajar yang membiarkan semuanya itu sebagai satu ruang untuk mereka bergurau tanpa batasan. Guru itu mesra, tetapi tetap ada peraturannya yang tersendiri. Maka pelajar hormat kepada guru seperti ini, kerana mereka tahu guru itu sangat mengambil berat. Begitu juga dalam persahabatan itu sendiri. Kawan yang baik bukan sekadar kawan yang ketawa bersama, malah kawan itu juga menegur kita apabila kita melakukan kesilapan, menangis bersama, kan? Macam dalam lagu Black, ketawa bersama, menangis bersama, bersumpah harap mati pun bersama. Inilah kawan yang bila kita buat salah, dia tegur. Kalau kawan ketawa, kita ketawa bersama dan sebagainya. Baik. Tidak lain, tidak bukan kita lihat apakah yang teladan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita dapat lihat di sini bagaimana kalau kita lihat contoh terbaik, sudah tentulah kita lihat pada Nabi atau Rasul SAW. Apabila baginda ini sangat lembut, malah baginda amat bermesra dengan umatnya. Tapi apabila melibatkan bab agama atau melibatkan bab prinsip, Nabi menjadi orang yang sangat tegas. Ramai sahabat yang rapat dengan baginda, namun mereka boleh bergurau dengan baginda, duduk bersama, bahkan bertanya apa saja. Saya teringatlah ada satu cerita lah yang mungkin kita berjadikan sebagai iktibar. Apabila Ali radhiyallahu anhu pernah bergurau dengan Nabi SAW. Nabi dengan Ali sedang duduk sambil makan kurma. Nabi makan kurma, Ali pun makan kurma. Kemudian biji kurma yang baki yang ditinggalkan daripada kurma yang dimakan itu disimpan oleh Nabi, diletakkan di tempat Nabi. Maksudnya Nabi makan, dia makan, tapi biji kurma yang Ali makan tu diletakkan pada tempat Nabi. Bila dah habis, Ali tengok, lalu Ali tanya, "Ya Rasulullah, banyak kurma yang kamu makannya ya Rasulullah?" Nabi pun jawab, "Sesungguhnya ya Ali, sekurang-kurangnya aku makan masih nampak kurmanya. Kamu makan dengan biji-bijinya sekali." Punyalah bergurau Nabi ni. Mereka boleh bergurau dengan baginda, duduk bersama, tak ada masalah. Mereka boleh bertanya apa sahaja. Tetapi apabila melibatkan hukum Allah, melibatkan apa yang dipanggil sebagai prinsip atau agama, maka Nabi tidak akan pernah untuk berkompromi. Ada satu hadis Nabi yang sangat terkenal. Nabi pernah bersabda, yang Nabi bersabda yang bermaksud, sekiranya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, nescaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Fatimah binti Muhammad ini adalah satu cerita berkait dengan seorang wanita yang bernama Fatimah binti Makhzum daripada suku Makhzum yang sangat terkenal kerana dia dilaporkan mencuri. Lalu dia mesti dikenakan hukum hudud lah, itu dipotong tangannya. Lalu adalah beberapa orang di kalangan para sahabat Nabi yang meminta Nabi untuk meringankan hukuman ke atas Fatimah, memandangkan dia datang daripada suku kaum yang sangat terkenal. Benda ini menyebabkan Nabi menjadi marah. Lalu Nabi menyatakan, dan inilah hadis yang terkenal yang Nabi katakan,
Sekiranya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, nescaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Menunjukkan menunjukkan Nabi seorang yang sangat tegas dan adil dalam memberikan hukuman, dan Nabi tahu bahawa ini adalah perintah dari Allah SWT, maka Nabi tidak ada sebarang kompromi mengenainya. Dalam masa yang sama juga, Nabi sendiri merupakan seorang yang sangat penyayang. Nabi sangat sayang, terutamanya kepada kanak-kanak. Nabi pernah bergurau dengan kanak-kanak. Nabi pernah bergurau dengan Anas, dengan Anas apa ni? Oh, okey. Baik. Kita lihat juga bagaimana untuk menjadi akrab tapi tegas. Okey, sekarang persoalannya yang perlu kita jawab di sini adalah bagaimanakah kita nak mempraktikkan perkara ini dalam kehidupan kita seharian. Kita perlu jelaskan yang pertama sekali tentang prinsip hidup kita. Kalau prinsip kita jelas, baru orang mengetahui apa batasan yang ada pada diri kita. Kadang-kadang ketegasan itu bukan pada maksudnya kedua berkomunikasi dengan baik. Kadang-kadang ketegasan bukan pada nada suara, tapi pada kejelasan mesej. Maksudnya mesej kita perlu jelas. Kita perlu beritahu kepada orang ramai bahawa kalau kita tak mahu kepada sesuatu, kita perlu beritahu bahawa kita tidak mahu. Dan kita tidak boleh berkompromi dalam soal ini. Kita juga jangan takut menegur dengan hikmah. Teguran yang ikhlas sebenarnya tanda sebagai satu kasih sayang daripada kita. Dan jaga juga adab dan akhlak. Orang lebih mudah bersama menerima ketegasan kita daripada orang yang sekadar berakhlak baik semata-mata. Maknanya ketegasan yang baik dengan adab dan akhlak kita lebih mudah untuk diterima oleh orang berbanding sekadar berkelakuan baik semata-mata. Dan persoalan terakhir yang perlu kita tanya pada diri kita sendiri, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, opah-opah, tok-tok sekalian, tok-wan, tok-tok semua, yang perlu kita fahami bahawa adakah kita hari ini sampai kepada penghujung kita. Akrab dan tegas bukan dua perkara yang bercanggah. Malah dua perkara seperti akrab dan ketegasan ini merupakan perkara yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Akrab sendiri membuatkan orang yang akan menjadi dekat dengan kita. Malah tegas pula membuat orang lebih menghormati kita. Dalam keluarga, persahabatan, kepimpinan, bahkan dakwah, kedua sifat ini sangat penting. Dan ini menjadikan ruang untuk kita mampu untuk menjadi insan yang mesra dalam pergaulan tetapi teguh dalam prinsip. Jadi daripada kesimpulan ini kita dapat lihat akrab dan ketegasan itu adalah dua perkara yang tidak mesti berjalan seiring, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah itu sahaja yang dapat saya katakan pada hari ini. Terima kasih kerana kesudian untuk bersama-sama mendengar podcast kita pada hari ini. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita akan bertemu lagi untuk satu ruangan podcast kita pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya sign off. Terima kasih semua kerana sudi bersama kita pada hari ini. InsyaAllah masa lain kita bertemu lagi. Terima kasih yang sudi semua. Terima kasih kepada semua top viewer kita yang ada ini. Okay, semua terima kasih. 3 top tak bersama. Ya. Yang tengah berada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.